Imam Syafi'i power dia bila dia buka kitab, mana-mana kitab, dia akan auto terhafal. Buka terus masuk hafal. So dia terpaksa buat apa? Ni kitab, dia terpaksa tutup sebelah. Sebab kalau dia buka, dua-dua termasuk. Imam Syafi'i punya power. So dia kena tutup sebelah, nak hafal kanan kiri tutup, dia baru masuk satu-satu. Kalau kita tengok hafal terus. Masuk terus. Gila tu. Dia baca fotografi memori kan, power. Tapi ada satu hari tu dia rasa macam ada kurang. Hari ni aku dah macam lambat sikit dari semalam. So dia pun buat apa, dia tanya ustaz dia. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Cakap apa? Dia bagi tahu ustaz dia, Imam Waqi', pasal dia punya apa orang kata kelemahan, lemah sikit dalam hafalan dia. Su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Cikgu dia bagi tahu, ustaz dia bagi tahu, tinggalkanlah maksiat. Sebab apa? Fa akhbarani fa innal ilma nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang buat maksiat. Tapi pelik tak? Bila dia buat maksiat? Imam Syafi'i pelik. Bila pula aku buat maksiat? Betul. Rupa-rupanya satu hari, satu waktu tu, isteri kepada ustaz dia lalu depan dia. Isteri kepada ustaz je kan? Dia dah lalu, dia biasa je, angin tiup kencang, ternampak sikit betis isteri ustaz dia punya isteri. Dia pun dah kali lah. Itu je. Itu pun kalau nak ikutkan hukum, tak kira dosa sebab dia dah alihkan pandangan dia. Itu pun bagi kesan. Weh, apatah lagi bayangkan yang kita. Kita tengok saja. Search lagi. Lagi lah kesan. So jangan pelik kenapa aku minta telefon tak masuk lah. Salah satu dia. There you go guys. So secara dia, apa sebagai orang yang belajar agama, yang lagi hafal Quran, kena jaga 3 benda. Satu, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap. Semua ni akan pengaruhi kita punya hati lah.